Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas bil khair. Adalah satu orang manusia yang cukup pemurah dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Pemurah Nabi ini lebih lagi nampak apabila mai bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa Jibril. Pasal apa? Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailah fi Ramadan hatta yansalikh. Adalah Jibril alaihi salam bila mai bulan Ramadan, tiap-tiap malam Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansalikh, sehinggalah habis Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailah fi Ramadan hatta yansalikh ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Bila mai bulan Ramadan, Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca ayat-ayat Quran yang dah diturunkan kepada dia kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril tasmi' bacaan itu. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi satu orang manusia yang sangat-sangat pemurah. Pemurah Nabi ini seumpama angin yang bertiup. Kira nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi, nak lepas, nak bagi. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menjelang Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qama Ramadan imanan wahtisaba. Siapa apabila mai bulan Ramadan, dia isi bulan Ramadan dia tu hal keadaan dia cukup beriman kepada Allah dan mengharapkan hisab pahala daripada Allah. Nabi kata tidak ada janji lain kepada dia melainkan ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Dosa-dosa dia dulu Tuhan ampun semua.